Sabah FC dalam misi memecahkan rekod tanpa kalah JDT dalam aksi Ahad ini. Saingan Liga Super kembali membara dengan perlawanan tumpuan antara Sabah FC menentang pendahulu Liga Johor Darul Tazim pada Ahad ini. Stadium Likas dijangka akan dibanjiri oleh ribuan penyokong Derhinos yang ingin melihat pasukan kesayangan mereka menyekat penguasaan skuad Harimau Selatan. JDT yang masih mengekalkan rekod tanpa kalah dalam Liga musim ini hadir dengan reputasi tinggi selepas kemenangan dalam perlawanan peringkat Asia sebelum ini. Bagi Sabah FC, kelebihan bermain di laman sendiri perlu dimanfaatkan sepenuhnya walaupun rekod pertemuan lampau memihak kepada JDT. Jurulatih Sabah FC pastinya telah merangka strategi khusus untuk mengekang ketajaman penyerang JDT seperti Bersun da Silva. Penyokong boleh menyaksikan perlawanan tersebut di Astro Arena pada Ahad ini jam 9.15 malam.